Boleh tak tolong guntingkan rambut suami saya? Dah macam penangis dah bang. Nampak busuk dah. Okay, so hari ni kita dapat panggilan gunting rambut Abang Panda. Perjalanan 1 jam guys. So ke Semenyih. Jadi tak apa, jom korang ikut aku gunting rambut Abang Panda. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai. So kita gunting rambut Abang Panda dekat sini. Diorang dah standby. Jadi korang kena tengok macam mana gunting rambut dia. Cepat. Bang, boleh tak tolong guntingkan rambut suami saya? Dah macam penangis dah bang. Nampak busuk dah. Pergi gunting cepat. Kau ajar Tolong bang bagi handsome sikit. Okay, let's go. Kau ajar, aku tunggu jap. Tebal sangat dah tak boleh nak handle lah rambut. Nampak tak guys, buat konten rambut Abang Panda. Sambil gunting rambut, macam-macam konten dapat nampak. Ramai geng kat situ. Cap, baik aku potong cap. Tapi aku tak tahu nak bagi kau apa cap. Cap, tadi kau datang naik apa? Tadi aku naik Alza. Azhar tu? Tak apa cap, kau ambil kereta aku ni, kau balik je. Wih, serius naik kereta aku. Ya, ni kau tinggal. Serius ni. So kita tukar. Wih. Tak percaya pula dia ni. Wih, serius ah? Kap. Dah. Terima kasih. Dah sama. Okay, jumpa lagi Abang Panda. Terima kasih potong rambut aku. Okay, gerak lu. Okey. Assalamualaikum. Nanti sambung ya. Okay.